Hello everyone, welcome to Autotech Malaysia. Hari ini, kita akan membincangkan segala yang anda perlu tahu tentang Proton X50 2025, SUV kompak yang semakin mendapat perhatian di Malaysia. Proton X50 2025 merupakan model SUV yang tampil dengan reka bentuk lebih moden, teknologi canggih, dan prestasi enjin yang mantap. Dengan persaingan sengit dalam segmen SUV kompak, Proton terus menampilkan peningkatan dalam model ini untuk memberikan pengalaman pemanduan yang lebih baik kepada pengguna. Dari segi reka bentuk luaran, Proton X50 2025 mengekalkan elemen sporty dengan garis aerodinamik yang agresif. Grill depan dengan elemen Infinite Wave dan lampu hadapan LED memberikan imej premium kepada kenderaan ini. Bahagian belakang pula menampilkan lampu LED yang bergaya dan sistem exhaust berkembar untuk penampilan lebih dinamik. Selain itu, rim alloy yang lebih besar dan reka bentuk bumper yang lebih kemas menambahkan lagi daya tarikan SUV ini. Bahagian dalaman Proton X50 2025 direka dengan kemasan berkualiti tinggi untuk memberikan keselesaan maksimum kepada pemandu dan penumpang. Skrin infotainment berukuran 10.25 inci menyokong sambungan Android Auto dan Apple CarPlay, membolehkan pengguna mengakses pelbagai aplikasi dengan mudah. Selain itu, sistem bunyi premium, tempat duduk kulit, dan pencahayaan ambien memberikan suasana yang lebih mewah. Dari segi ruang, Proton X50 menawarkan kabin yang luas dengan tempat duduk boleh lipat untuk memaksimumkan ruang kargo. Di bawah bonet, Proton X50 2025 dikuasakan oleh enjin 1.5L turbo 3 silinder yang menawarkan dua pilihan, versi 1.5T standard dan 1.5D untuk varian flagship. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa sehingga 177 PS dan torque maksimum 255 Nm, memberikan prestasi yang lincah di jalan raya. Dipadankan dengan transmisi automatik DCT 7 kelajuan, SUV ini menjanjikan penukaran gear yang lancar serta penggunaan bahan api yang lebih cekap. Dari segi keselamatan, Proton X50 2025 dilengkapi dengan ciri keselamatan terkini untuk memberikan ketenangan minda kepada pemandu dan penumpang. Sistem bantuan pemandu termaju ADAS termasuk kawalan kelajuan adaptif, amaran keluar lorong, pemantauan titik buta, brek kecemasan automatik, dan bantuan parkir automatik. Semua varian juga didatangkan dengan 6 beg udara, sistem brek anti-kunci ABS, kawalan kestabilan elektronik ESC, dan kawalan traksi untuk memastikan keselamatan optimum di atas jalan raya. Proton X50 2025 ditawarkan dalam beberapa varian iaitu Standard, Executive, Premium, dan Flagship. Harga anggaran bermula dari RM86,300 untuk varian asas, manakala varian flagship yang paling lengkap berharga sekitar RM113,300. Dengan harga yang kompetitif, Proton X50 menawarkan nilai terbaik dalam kelasnya, bersaing dengan model seperti Honda Harry-V dan Toyota Corolla Cross. Kesimpulannya, Proton X50 2025 adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari SUV kompak dengan reka bentuk moden, teknologi canggih, dan prestasi yang mantap. Dengan gabungan elemen keselesaan, keselamatan, dan kecekapan bahan api, model ini sesuai untuk pelbagai jenis pemandu, sama ada mereka yang tinggal di bandar atau sering melakukan perjalanan jauh. Dengan penambahbaikan yang dilakukan oleh Proton, X50 2025 dijangka terus menjadi antara SUV kompak paling popular di Malaysia. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe ke Autotech Malaysia, dan hidupkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video menarik yang seterusnya. Jumpa lagi di video akan datang.